dalam pada kita orang buat tu, dia akan keep on push dalam grup. Dah siap ke belum? Dia memang push tu maksimum. Kita orang tengah pergi makan, dia tanya bila nak siap, bila. Kau memang stres gila. Tahan bro. Stres. Jap. Masa kat sana edit pakai apa? Premiere Pro. Masa zaman tu Premiere Pro. Macam tu lah kita orang di push. Edit. Of course lah, ada editor lain masuk. Sehari dua berhenti. Datuk pekik sikit, sentap, berhenti. Faham. Tapi untuk aku, sebab aku memang Kita nak something, kita nak knowledge lah. Sabar je lah kan. Aku pun kena juga dengan yang lain-lain. Faham. Tapi aku memang ambil pendekatan sabar. Sebab aku nak belajar dengan dia. Betul, jadi aku kena bersabar. Sebab bukan senang kau nak direct. Tak siapa nak bagi betul knowledge, lepas tu kerja dengan seorang pengaruh yang besar. Betul. Lepas tu sebab yang bestnya bila sometimes kau, contohlah kalau orang luar, susah kau nak dapat time berdua macam ni dengan dia. Tapi aku banyak kali dapat moment tu. Moment tu kadang-kadang aku ni dia lepak